Hari ni sis teringin nak makan punten dengan sambal terpaling. Jom sis tunjuk cara nak buat. Mula-mula kita sukat lebih kurang 1 cawan beras dan kita basuh dulu beras tu dan kita masukkan santan. Santan ni kita guna 1 kotak kecil dan kita tambah air. Kemudian kita masukkan sedikit garam, gula, daun pandan dan juga sedikit minyak. Nak buat punten ni lebih kurang macam masak nasi lemak. Cuma kita lebihkan air. Tapi jangan sampai dia jadi bubur. Seloknya dia jadi kembang dan lembik macam ni. Supaya senang dibentuk. So bila dah masak kita tekan-tekan macam ni. Macam sis gunakan botol dan masukkan dalam plastik. Dan kita lenyit sementara dia masih panas. So bila nasi tu dah tak berketul lagi. Bolehlah kita bentukkan dia. Sis gunakan sarung tangan supaya dia tak melekat pada tapak tangan. Sebenarnya kalau korang nak buat bentuk bulat pun boleh. There is no right or wrong. Tapi sis buat mengikut bentuk yang viral. So kita bentukkan sehingga habis punten ni. Banyak juga kita dapat dari 1 cawan beras tadi. Kalau korang nak tahu, ada juga yang makan punten ni dengan pecal. Tapi sis nak makan dengan sambal terung balado dan juga sambal bilis terpaling. So sis dah mudahkan kerja korang. Tak perlu nak buat sambal. Buka, tuang dan makan sahaja. Rasa sambal terpaling yang kampung-kampung ni memang sesuai sangat makan dengan punten. Lebih-lebih lagi makan tepi swimming pool. Orang lalu pun tak nampak. Okey, itu saja sis nak share resepi kali ni. Selamat mencuba dan salam manis dari sis.